Hari ni kita dekat di kantin lagi. Kantin. Ajak ayah keluar untuk pergi mall. Mami malah cakap 2 hari sebelum ni cakap, ya nanti nak pergi mall. Padahal Mami tengah sakit. So ayah turutkan je. Ayah bawa pergi mall. Tapi kita belum pergi mall. Kita mesti pergi dekat Gelang Patah kejap. So Mami nak masuk kedai RM2 kejap lagi. Sebab Mami nak beli perasa sambal banyak-banyak. Benda ni bukan kali pertama jadi tau. Benda ni dah biasa jadi. Dia dah jadi jakut. Tak tahu mana satu. Kita nak pergi Sutera Mall and kita tak pernah pergi mall kat sana. Sebab masa kita tengok circus tu kita ada lalu lah, tapi kita tak masuk. Lepas tu kita nak pergi and Mami macam biasa confident membagi arahan kepada ya kiri. Padahal waste depan mata ayah. And then bapak kau dah marah. Marah ke sayang? Fed up? Abang fed up dengan sayang? Abang tak pernah cakap macam tu dengan sayang. Benda ni sedikit kesalahan sayang abang dah mula fed up. Confident, overconfident. Habis macam mana? Itu memang sifat sayang. Yeah, but you have to don't be so overconfident. Yang kalau dah overconfident nanti susah sendiri. Dia cakap fed up dengan Mami. Tak apa, Mami record. Mami record. Overconfident dia. Tengok video sini ada Taman belakang. Sutera. Tapi nak kena Houston lah. Kita dah sampai area Sutera. Taman Sutera. Taman Sutera dah ni kan sayang. Dulu kita pergi tengok circus tu kat sini, tapi belakang kita ada round juga kat sini. Oh, ada loudspeaker. Karaoke loudspeaker. Loudspeaker tu dulu masa zaman Mami muda-muda. Masa kerja mesin niaga. Sakit tahan aja. Mami rehat hari Jumaat, aku duduk dalam tu 3 jam kat loudspeaker. Maybe lah dengan si Syafaris Linda. Ingat lagi nama dia. Okay, kita dah sampai Sutera Mall. Dia nampak macam ramai orang sebab ayah tak nak, takut tak ada parking. Tapi macam cantik lah. Macam ni kat luar dia pun dah ramai. Ni 3 tingkat ni kita plan kita nak makan KFC. Tapi kita tak tahu lagi. Kita nak makan apa. Ni pada luar dia. Spa Coral ke kita makan? Ada budak yang paling happy sekali pergi mall ni. Mana budak dia? Masuk mall dia? Yang bawah ni. Tapi macam banyak kedai Cina lah sayang. Kita akan berjalan-jalan di sini. Massage. Alah, ayah nak kat rumah kita je. Sebab lepas massage kan mesti nak tidur. Kita dah masuk ke level 2 dia untuk mencari parking terlalu banyak kereta. Cumanya macam kita tanya kat dalam tu macam apa? KSL ke? Banyak kereta Singapura kak. Macam mana diorang tahu sedangkan kita pun baru tahu Sutera Mall ni wujud. 2 tahun kat JB kan? 3 tahun? Baru tahu. Kita parking kat ujung sana tau. Kat luar sana, ujung belah sana. Kalau kita nak jalan balik, kita ke ujung sana jauh. So kita try ikut shortcut sini. Ada kedai. Ada lift. So kita tengoklah lift ni bawa kita sampai mana. Sarkis tu dulu dekat belah sana. Kita masuk lift barang yang. Jangan sandar. Kita tak tahu foto. Nanti kita beli kasut slipper. Sebab kaki dia dah macam ni.
Kaki dia. Dah terlebih. Tingkat apa ni? Wow. Oh. Tiba-tiba keluar kat tempat budak main go-kart. No. Kena ada lesen ni. Kau tak ada lesen. Kita masuk tadi betul-betul dekat depan. Balik. Dekat depan KFC. So itu jadi kita punya dia. Ni kedai Oppo. Oh ya. So ada Oppo mesti ada owner. Tapi abang, saya nak tukar skrin dia yang murah je. Saya tak nak pakai yang tu. Cari lah yang tadi tempat gadget ni tempat. Stylus untuk owner 499. Mahal. Jalan je. So kita nak cari murah juga. Nak bawa pergi mall je. Jalan sini. Banyak juga kedai ya. Ada Caji panggil dia. Kagi. Caji ke Kagi? Caji lah. Kagi. Ada banyak. Cagi. Ada. Sebab kita tak tahulah mana tuju ni. Kan dia pusing bagi kita makan. So yang makan KFC. Lately asyik tengok iklan KFC anak beranak kat rumah. Ayah kan kerja. Something new is coming. Ramai orang kan Cina ni, tak tahu diorang pergi mana. Diorang membeli belah tau kat sini. Panas ke Bi? Mall dia sejuk lah. Oh ada persembahan lah yang. Oh, perempuan Bi. Bi, perempuan Bi. Awet Bi. Dia nak joget. Kau? So kita ke tingkat atas pula. Kita tak tahu apa yang ada. Sayang, okey ke mall dia? Banyak sale. Banyak chain Malik. Banyak Cina. Ya, kita tak tahu dia apa datang sini buat apa. Atas ni macam tempat budak. Aduh, sampai je. Kita langgar ni. Tempat budak supermarket. Arcade. Semua arcade. Oh, kita dah nampak dulu apa dia. Kedai makanan Cina. Jual-jual benda Cina tu. Oh, bukanlah. Ini macam oh, tu dah masuk ni. Jom. Tak tahu lah siapa ni kedai Cina. Asal gila dia dalam kedai Cina ni. Jalan. Produk-produk Cina. Kepala otak kau nak beli, mana ada halal ni. Yang dia nak beli jajan yang? Tak boleh. Habis jagung mana ada halal. Sayang ni kita naik kereta api tu penat jalan lah. Kita naik. Dah, mami pun naik. Sebab malas nak jalan. Malas nak jalan, kita naik ini. Kelakar dah. Kita tak tahu nak pergi mana.
Dia terbang. Apa? Nangis dia terbang naik seorang RM5. Suka? Malik suka? Weh, janganlah weh ayah kau nak layan naik benda ni. Sebab kita macam bodoh nak pergi mana tak tahu. So kita naiklah benda ni RM5 kejap. Pusing satu round. Memang kedai-kedai Cina je lah sini. Tapi sebab yang ni dekat level 3. Kita tak tahu level 1 apa. Ni apa? Itu bahagian macam Jepun punya tempat tu. Expo Kampung Baru lah. Dalam tu ada expo. So kita dah sampai. RM5 kita dah habis. Weh, 2 round weh. 2 round lah bestnya. Boleh tak kita suruh dia tinggal kita kat ujung sana? Ini apa? Ni. Dia macam creep. Macam creep. Fake Mama. Butter cookies. Tapi tak tahu. Baik-baik tangan jangan keluar nanti orang terlangkah. Patah tu. Tercucuk mata orang. Oh, dah kali kedua baru dia ni nak bangun-bangun. Kita tengok orang tua pula berjoget. Ayah ajak sini juga. Dia ketua kot. Tinggalkan Cina tu, kita ke bawah. So bawah ni kita ada Hong Kong Street. Tiba-tiba sampai Hong Kong sayang. Dia boleh cakap Hong Kong kah? Kanin lah. Kita beli barang kat sini. Bukan kita beli, kita buat phone kat sini. Kedai Tech Life. Dia kat level bawah kali. Beratus apa sini? Ada shipper baru, Teka, siapa punya? Itu siapa punya? Teka. Korang teka, ni kaki siapa? Itu kaki siapa? Dah akhirnya kita makan dekat KFC. Muka dah kekenyangan. Masih habiskan lagi. Ini pertama. Dia bilang belum dia. Dia belum berak lagi ni. Yang ni dah berak tadi. Ayah kau beli satu bucket. Dia ingat ahli keluarganya dah sampai anak-anaknya dah sampai. Anak-anak belum sampai yang. Anak siapa ni? Anak-anak mami lah. Korang kena naik kereta. Kita dah sampai Pandan Uptown. Sebab ayah nak cari flavor vape tu dengan gunting rambut. Dengan apa lagi ya? Gunting rambut dengan apa lagi satu tak ingat pula. Diorang kita lepas makan tadi. Kau tengok. Hoi, dah sampai. Dua-dua ni nanti akan kena gunting rambut juga. Sebab rambut diorang dah panjang. Sebab kita jarang keluar dah. Ayah kau seminggu berapa kali je balik. Yang lain semua ayah buat ni. Baru ni kan ayah langgar orang. Kat situ pun melayang lagi duit. Ayah memang kerja keras. So kalau korang tak dengar cakap ayah, kami tak tahulah.